Macam mana kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan Tim Walabot. Malam ni saya bersama langsung dalam kereta sebab sebenarnya dekat homestay ni ada satu majlis lah, family day. Family day keluarga saya lah. Jadi malam ni kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okay guys, lah dalam kereta boleh suara okey tak? Suara cun tak? Sepakai ni lah sebab takut bunyi aircon apa semua kan. Cun baik, mantap. Asal boleh je ni, asal boleh je. Okay. Dia berkenaan dengan hari ni lah, berkenaan dengan UMNO lah. Saya tengok macam-macam berita lah keluar, macam-macam drama, macam-macam wayang. Sebab saya nak ingatkan dengan semualah, kalau orang lain bercakap, saya tak kisah orang lain bercakap, tetapi kalau orang lain bercakap, mungkin kita boleh dengar, tetapi siapa dia? Adakah dia pernah terlibat, dia pernah ada kan? Kalau macam Hisham Jalil, dia pernah berada dengan Datuk Najib. Jadi hari ni dia bercakap valid sebab dia pernah berada dengan Datuk Najib. Macam saya ni bukan saja pernah berada dengan Datuk Najib, saya ni juga sebagai Esko Pemuda UMNO yang daripada awal menentang jajaran baru, menentang penggabungan Anwar dengan DAP ni, sehingga digantung, sehinggalah hari ni konsisten. Jadi selayak bercakap dan sekena bercakap. Sebenarnya dalam keadaan setengah bercuti dengan family ni, kita orang ada family day ni. Sekarang ni family tengah ada majlis ni. Family saya ada majlis ni, ada penyampaian hadiah apa semua. But saya cakap kat family, minta maaf, saya terpaksa nak kena buat live juga, nak bagi explanation supaya faham, khususnya mesej malam ini kepada ahli UMNO. Sebab saya yakin rakyat Malaysia ni dah tahu dah. Rakyat, betul tak? Betul tak betul? Korang dah tahu dah game wayang UMNO ni, korang tahu dah. Tetapi kepada ahli UMNO dekat bawah ni, mereka dibodohkan. Mereka sekarang ni nampak sentimen tu dimainkan, dihangatkan. Jadi ini sebenarnya explanation malam ni. Okay. Apa yang berlaku hari ni adalah berkenaan dengan titah addendum. Kita kena patah balik ke belakang. Ini berkenaan dengan titah addendum yang mana Yang di-Pertuan Agong waktu lalu, Al-Sultan Abdullah telah mengeluarkan satu titah addendum tentang pengampunan tahanan rumah kepada Datuk Seri Najib. Bukan bebas, bukan pengampunan penuh. Tahanan rumah kepada Datuk Seri Najib, yang mana sehari sebelum dia tamat sebagai Yang di-Pertuan Agong. Okey. Ini isu dia. Jadi apabila dihantar kepada lembaga pengampunan, titah addendum ni disorokkan lah. Semua orang tahu titah addendum ni disorokkan. Siapa yang terlibat? Ramai yang terlibat, termasuk Anwar Ibrahim, termasuk Zahid Hamidi, termasuklah mantan Peguam Negara yang hari ini jadi Ketua Hakim Negara. Jadi isu ni sebenarnya isu besar, sebab dia tentang titah addendum daripada Yang di-Pertuan Agong telah disembunyikan. Jadi keadilan untuk Datuk Najib ni dinafikan lah. Oleh siapa? Oleh ni lah, Anwar Ibrahim, mantan Peguam Negara, Zahid Hamidi. Jadi Datuk Najib bawa ke mahkamah, seperti mana yang kita tahulah, bawa proses dindong apa semua. But hari ni keputusan Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa titah addendum tu wujud. Nampak Hari ni sebenarnya keputusan dia adalah titah addendum tersebut wujud. Yang mana sebelum ini Anwar nafikan, kata tak ada. Pudin Pokar kata itu khabar angin. Zahid Hamidi bisu. Nampak? Jadi kepada ahli UMNO, ingat titah addendum tu wujud, sah. Hari ni mahkamah dah buktikan bahawa titah addendum oleh Yang di-Pertuan Agong waktu lalu, Sultan Abdullah, wujud, sahih dan ada. Okey. Cuma
Isu dia adalah tentang tidak ikut perlembagaan. Yang mana alasan daripada Hakim Mahkamah Tinggi hari ni, saya lupa nama hakim tu, dia kata tidak mengikut perlembagaan lah. Yang mana tidak dibincangkan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Bermakna titah addendum oleh Sultan Abdullah ini dibuat daripada luar daripada lembaga pengampunan. Okey. Betul? Ya, betul. Kalau tanya saya, betul lah. Okey. Bermakna itu pertikaian dia. Sebab alasan dia kerana tak ikut perlembagaan. Jadi saya dengarlah beberapa orang yang telah mengulas, termasuk Rafizi Ramli daripada side pemimpin PH. Dia bagi tahu bahawa titah addendum Sultan Abdullah ini tidak mengikut lembaga pengampunan. Okey. So, sekarang ni kita nak tanya juga, bagaimana pula proses pengampunan Anwar Ibrahim? Adakah proses pengampunan Anwar Ibrahim mengikut lembaga pengampunan? Mengikut perlembagaan? Saya tanya dengan korang. Seingat korang lah, ada 2,500 ni. Proses pengampunan Anwar Ibrahim mengikut lembaga pengampunan, mengikut perlembagaan atau tidak? Semua orang tahu proses pengampunan Anwar Ibrahim tidak mengikut perlembagaan. Tak ikut. Tapi kenapa valid? Kerana itu titah yang di Pertuan Agong. Nampak? Besarnya titah Pertuan Agong. Tak kira lah dia sehari ke 2 hari ke, but itulah titah. Tetapi alasan yang diberikan oleh hakim ini betul lah, tidak mengikut perlembagaan. Jadi kita tak boleh salahkan hakim. Saya nak minta, kita tak boleh salahkan hakim. Ini keputusan mahkamah, kita kena aku. Tetapi ini sebenarnya nak menunjukkan betapa teruknya mereka ni dalam kerajaan Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi. Mereka memainkan Datuk Najib. Ini sebenarnya sepatutnya daripada awal benda ni tak bawa ke mahkamah pun. Benda ni kalau betul, kalau mereka ikhlas, tak perlu sampai nak bawa ke mahkamah, betul tak? Tapi kenapa nak dibawa ke mahkamah? Macam saya bagi tahulah. Kalau Datuk Najib keluar, Zahid Hamidi takut, Anwar Ibrahim lagilah takut. Itu sebab mereka seboleh-bolehnya tak nak Datuk Najib keluar. Walaupun dapat tahanan rumah, mereka tak nak Datuk Najib dapat tahanan rumah. Ini point dia. Okey. Jadi hari ni Zahid Hamidi pun main wayang. Sebenarnya bukan hari ni lagi, semalam lagi. Betul tak? Semalam lagi Zahid Hamidi dah main wayang. Sebab dah tahu dah keputusan hari ni tak memihak kepada Datuk Najib. Jadi Datuk Zahid pun bagi tahulah bahawa sedih Datuk Najib dekat dalam. Kan? Guys, ini Zahid Hamidi. Zahid Hamidi anak murid kepada Anwar Ibrahim. Takkanlah kita percaya dengan Zahid Hamidi. Kau biar betul. Kau percaya ke? Kau orang percaya ke dengan Zahid Hamidi anak buah Anwar Ibrahim ni? Tak ada lah. Lepas tu anak dia apa? Nurul Zahid. Anak dia Nurul Zahid pun sama juga. Alah, ini anak beranak. Takkanlah kau percaya anak beranak ni. Tambah pula Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh. Kau orang percaya? Ya Allah. Akmal Saleh pun hari ni keluar bergegar cakap, tarik sokongan, keluar daripada kerajaan. Kenapa? Kerana ada pemimpin DAP ni bagi tahu gembira lah dengan hari ni Datuk Najib tak dapat tahanan rumah. Guys, kepada ahli UMNO, dah 3 tahun dah ni. Korang ni dah kenapa? Takkan kau nak percaya dengan Zahid, dengan anak Zahid, dengan pemimpin UMNO yang ada hari ni? Termasuklah Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh ni. Ini wayang. Rakyat nampak ni. Rakyat semua nampak. Saya boleh tengok. Korang boleh tengok komen-komen kan. Komen-komen. Rakyat tahu dah wayang. Tapi ahli UMNO ni yang benak-benak ubi ni percaya. Kesian. Sokong. Presiden. Hidup presiden. Kami di belakang presiden. Alah. Rakyat tak bodoh. Yang bodoh ni ahli dan pemimpin UMNO lah. Kenapa? UMNO hari ni dikuasai oleh Anwar Inas. Anwar Inas ni kelompok yang dia taksub kepada Anwar Ibrahim. Misi matlamat mereka kepada Anwar Ibrahim. Saya bercakap Anwar Inas ni bukan baru. Kalau orang lain bercakap tu mungkinlah kau boleh. Tapi kalau saya Azri bercakap, takkan kau nak kata tipu pula. Sebab aku pernah duduk dalam Esko Pemuda UMNO. Saya ada dalam kepimpinan waktu itu. Dan saya bagi tahu awal lagi benda ni. Ramai yang ikut daripada zaman Facebook dulu. Dia tahu sebab saya cakap daripada awal lagi. Bercakap tentang lawan puak-puak Anwar Inas ini. Lawan tentang jajaran baru. Dan hari ni benda tu berlaku. Kita tengok Zahid Hamidi.
Anwar Ibrahim. Tok Mat Hassan, dia penakut lah. Dia memang tak boleh buat apa lah Tok Mat ni. Tengok naik presiden, Khalid Nordin Anwarinas. Ini kelompok Anwarinas. Asrawajdi Anwarinas. Zamri Kadir Anwarinas. Ahmad Maslan Anwarinas. MKT UMNO tu lebih separuh Anwarinas. Ini kelompok-kelompok Anwarinas. Mereka untuk Anwar, bukan untuk UMNO. Apatah lagi untuk Datuk Najib. Tak apalah kalau ahli UMNO tak percaya ke apa. But ini sebagai fakta. Dulu aku cakap, korang mungkin ada ni. Now masih tak nampak lagi. Masih buta lagi. Baik kau ambil garpu, cocok biji mata macam Kasim Selamat. Habis kalau dah benak sangat ahli UMNO ni, kan? Dulu saya nak cerita lah sikit lah kan. Waktu selawan Zaid Hamidi lah, dia mula-mula surat sokongan tau, 2021. Mula-mula SD sokongan kepada Anwar Ibrahim. Siapa ingat masa tu lah. Kalau siapa ingat episod tu, lawan. Sudah lawan dah masa tu. Sampai orang kata, engkau ni apalah, tak hormat institusi presiden, engkau lawan presiden, kita kena hormat institusi presiden. Lepas daripada tu, rakaman telefon. Ingat tak rakaman telefon? Tadi saya ada post kat Facebook tadi. Rakaman telefon Anwar, cikgu dengan anak murid, yang terima kasih dekat Samsul Nasarah tu. Dan sekarang Timbalan Menteri KDN lah. Selawan. Lawan. Sampai aku pergi buat report polis lah. Tapi teruk lah saya kena balon masa tu. Budak-budak UMNO lah. UMNO bodoh lah juga yang balon ni. Oh ni pengkhianat, kau ni bersatu, ejen bersatu. Ya Allah, kita cakap benda betul. Dia kata kita ni pengkhianat, tak hormat institusi presiden. Guys, lawan dengan Zahid Hamidi, lawan dengan Anwar Ibrahim ni bukan lawan suka-suka. Sebab tu saya bagi tahu, kalau nak mewah, aku ikut Zahid lah. Buat apa aku nak lawan? Tapi sebab kita tahu dia dengan Anwar Ibrahim, dia dengan DAP, kita kena lawan lah. Jadi hari ni saya yakin ahli UMNO dah nampak lah, sedikit sebanyak. Jadi bila dia nampak, mereka kena main wayang lah. Inilah dia main wayang. Dan saya ingat waktu tubuh kerajaan, kan saya cakap, sampai buat parti, buat pesta Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Orang UMNO ni meraihkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Tak boleh brain kita ni tau. Cakap, gila dia orang ni. Sebab apa? Zahid janji seminggu Najib akan keluar. Saya ingat petikaikan benda ni lah. Kita petikaikan benda ni, tapi tak adalah kat muka buku kan. Bukan main lagi. Seminggu tak ada. Ni kena balon tu ni. Oh, masa tu jebat, bos jebat pun kena balon. Kau ingat tak? Seminggu Datuk Najib akan keluar, kena balon sehari. Kau ni pengkhianat. Seminggu tak keluar. Sebulan Datuk Najib akan keluar. Sebulan tak keluar. Tak habis sebulan, setahun tak keluar. Basah kena kencing je. But tiap kali sampai dalam keadaan mood, ahli UMNO nak memberontak, Zahid pun buat muka simpati. Pemimpin UMNO pun bermesyuarat, nampak simpati kepada Datuk Najib untuk turn down kan penyokong-penyokong UMNO, khususnya penyokong-penyokong bosku ni. Guys, dah 3 tahun dah. Takkan bodoh lagi? Betul tak? Dah 3 tahun dah. Takkan kau nak bodoh lagi? Takkan kau tak nampak lagi? Takkan dah basah kepala ni? Macam sekarang lah, game Zaid Hamidi. Macam sekarang game Zaid Hamidi ni, takkanlah kau orang tak nampak lagi. Terus perbodohkan. Tadi saya tengok lah WTT Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO. Kau dah tengok dah? Kau dah tengok belum WTT Akmal Saleh? Okay. Kalau anda tengok, mungkin boleh dengar apa saya cakap ni. Kalau tak tengok, boleh pergi tengok lah. Akmal Saleh bagi tahu, DAP ini dah mendahaka kepada raja-raja Melayu, mengurangkan kuasa raja-raja Melayu. Amboi, kan? Kena tarik sokongan. Kita akan berdiri belakang presiden. Dan kita kena turun pada Perhimpunan Agung UMNO ni. Ahli UMNO kena turun Perhimpunan Agung UMNO ni. Kita suarakan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Ahli UMNO, kau pergi masuk kepala lubang jamban, kau flash sekarang juga. Dalam Perhimpunan Agung UMNO lah usul dibuat, no Anwar, no DAP. Apa benar sangat korang ni? Bodoh sangat ke? Ingat tak?
dalam Perhimpunan Agung UMNO, no Anwar, no DAP. Dalam PAU tu, keputusan PAU. Apa jadi keputusan PAU tu? PAU sambal, PAU kaya, PAU kacang. Saya suka PAU kacang. Oh, Mami Ona suka PAU coklat. PAU tu jadi PAU. Au. Sekarang UMNO ni dah jadi PAU bak kutih lah. PAU bak kutih dah sekarang ni. Sampai bila kau nak dibodohkan ni? Jadi Akmal Saleh bagi tahu, kita akan suara dalam Perhimpunan Agung UMNO. Rakyat tak bodoh. Kepada ahli, ini live malam ni mesej kepada ahli UMNO. Kau nak bawa pergi PAU apa? PAU bak kutih. Pemimpin UMNO, ahli UMNO, ketua pemuda UMNO, ketua wanita UMNO, ketua puteri UMNO. Kau masuk Kuala Lubang Jaman, kau flash lah. Sebab apa? Contoh dah ada lah. 2021 lah. 2021. Apabila UMNO tak bersetuju dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu itu, apa UMNO buat? Siapa ingat? Apabila UMNO tak bersetuju dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri UMNO letak jawatan. Tu Samsona Sarah tu, ahli Parlimen Lenggong. Masa tu dia menteri. Dia letak jawatan untuk menunjukkan protes kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tekanan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang mana akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan pas kepada Ismail Sabri. So sekarang ini Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO penjilat ini, termasuklah geng-geng pemimpin UMNO ni, kita akan bawa pergi PAU. Kau nak bawa pergi PAU apa? Kalau betul kau tak setuju dengan Anwar Ibrahim, kalau betul kau tak setuju dengan DAP, kalau betul kau orang ni semua ada telur, menteri-menteri yang ada letak jawatan lah. Kenapa 2021 kau orang boleh buat pada Tan Sri Muhyiddin Yassin? Kenapa sekarang kau tak nak buat? Nampak tak? Sebab dia nak perbodohkan ahli UMNO. Jangan percaya ke saya cakap ni, jangan percaya. Tapi sejarah dah ada. Sejarah tu dah ada dah, membuktikan tahun 2021. Buatlah sekarang. Tunjukkanlah sekarang ini. Tak parti demi Datuk Najib, demi keadilan. Apatah lagi hari ni dia orang bagi alasan, ini cerita addendum ni, Raja-Raja Melayu ni, UMNO kena pertahankan Raja-Raja Melayu. Lah, habis tu, kita kena bawa pergi PAU. Tak payah. Tak payah. Rakyat tak bodoh. Yang bodoh ni ahli UMNO. Yang benak-benak otak, benak ubi ni ahli UMNO. Bodoh-bodoh suam ni. Sekarang ni kita cabar mereka lah. Kita cabar mereka. Suruh menteri dia letak jawatan. Kalau betul, letak jawatan. Bagi tekanan kepada Anwar Ibrahim. Sekarang ni kalau betul nak selamatkan keadaan, bertindaklah. Tapi kenapa tak bertindak? Sebab kepentingan, guys. Kepentingan masing-masing. Dan kelompok hari ni adalah kelompok Anwarinas. Ini yang saya cakap, Anwarinas. Jangan percaya, fikirlah. Ini kelompok Anwarinas. Betul tak? Kena pertahankan itu tu si raja-raja. Kau orang UMNO, kau orang tolak penyatuan Melayu. Kau orang tolak penyatuan Melayu. Kau orang tolak kita ni sesama Islam. Kau sanggup bersekutu dengan DAP. Why? Kenapa? Kau tak nak bersatu sebagai Perdana Menteri. Bincanglah. Bukan tak boleh bincang. Bincanglah dengan PAS, dengan Bersatu. Boleh bincang. 2021 boleh bincang. Kenapa tak boleh bincang? Betul tak? 2021 boleh bincang. Ismail Sabri sokong. Masa tu Bersatu pun ada, PAS pun ada. Kenapa tak bincang? Sebab apa? Sebab apa, guys? Sebab apa? Sebab mereka tak nak bincang. Sebab apa? Sebab kelompok yang ada ni, pemimpin UMNO ni, pemimpin UMNO yang Anwarinas. Pemimpin ini untuk Anwar, bukan untuk orang Melayu. Apatah lagi bosku. Guys, korang fikir saya cakap kita sebaru ulas tempoh hari. Ramai kawan-kawan pun ulas Kementerian Wilayah. Kenapa bagi pada DAP? Kenapa bagi pada DAP? Lembaga pengampunan DAP yang pegang. Nampak tak? So hari ni dah ada bagi tahu dah. Daripada Datuk Najib membuang masa pergi mahkamah, baik mohon je titah addendum yang baru. Baik mohon je dengan lembaga pengampunan yang baru. Bang, itu sebab Anwar letak DAP dalam Menteri Wilayah.
lembaga pengampunan mereka pegang. So, supaya Datuk Najib withdraw mahkamah, tak payah merayu lagi ke mahkamah rayuan dengan keputusan hari ni, mohon je baru dalam lembaga pengampunan. Saya tanya dengan korang, engkau rasa DAP nak bawa ke? DAP nak bagi ke? Hari ni pun DAP berpesta, berparti. Demi apa? Demi nak dapatkan balik sokongan pengundi Cina. Lepas tu yang benak-benak ubi ni, Aliam ni, UMNO bawah ni, oh, yelah kita kena mohon barulah. Bodoh. Ini memang percaturan Zahid. Sebab tu saya pun hari seulas. Atas kerelaan Zahid, Menteri Wilayah bagi kepada DAP supaya boleh pegang lembaga pengampunan, pegang telur Najib. Tak nampak lagi. Apalah benak ubi lah. Betul tak? Betul tak betul sebenarnya ni? Game, cuba tengok betul-betul game ni. Okey, tengok balik game ni Tengok game ni Keputusan Najib nak keluar. Okey. Mana lembaga pengampunan? Datuk Najib dah cukup 3 tahun, dia boleh mohon pengampunan penuh. Bermakna tahun depan ini, hari wilayah, dia boleh mohon pengampunan penuh. So apa Zahid dengan Anwar buat? DAP jadi menteri wilayah. Sebab semua orang tahu DAP yang tak nak Najib keluar. Jadi bila bagi DAP menteri wilayah, lembaga pengampunan menteri DAP, Datuk Najib nak mohon apa? Memang tak bawa lah. Sebab lembaga pengampunan yang akan bawa benda tu. So kalau dah bagi pada DAP tak bawa dalam proses lembaga pengampunan, nak dapat apa? Tak dapat apalah. Siapa yang jahat sekarang ni? Siapa yang jahat? DAP jahat? DAP tak jahat. Yang jahat ni Zahid Hamidi dengan Anwar. Fikirlah. Oh, Zahid Hamidi dia kesian kat Datuk Najib. Alah. Dah 3 tahun dah. Kau ni betul. Tengok Zahid Hamidi, anak dia pun sama sokong Datuk Najib. Tadi pergi mahkamah. Alah. Bodohnya. Bodoh orang UMNO ni. Ahli UMNO ni bodoh. Selayak bercakap sebab saya ada waktu lawan tu, bukan baru. Kan? Jadi kalau betul lah kita cabar mereka lah. Kalau betul untuk Datuk Najib, suruhlah Menteri UMNO letak jawatan. Tapi percayalah saya cakap, perkara ni tak akan berlaku. Perkara ni tak akan berlaku. Sebaliknya Zahid dengan puak-puak Anwarinas ini, Acak Wajedi, Zamri Kadir, Mak Masa, semua ni akan main game. Dia akan buat satu himpunan. Itu standard modus operandi dia orang. Perhimpunan DPWTC, ketua-ketua bahagian UMNO, ketua-ketua wanita, ketua pemuda, ketua puteri, semua berkumpul. Datuk Zahid pun akan menangis. Saya, sahabat saya. Dia akan buat game ni. Ini standard. Modus operandi ni standard. Kan? Lepas tu mana-mana yang ni pun dia dah block. Dia dah block dah. Siapa yang nak bercakap, dia dah saring. Ini standard lah bang. Saya tahulah, saya esko pemuda UMNO dulu. Okey, yang ini, okey, ni orang Zahid. Okey, bagi dia bercakap. Ini, dia ni tak boleh. Jangan bagi dia bercakap. Mana nak bercakap pun, bagi tag dulu. Teks. Tag bacaan, kena tengok dulu. Check dulu. Inilah UMNO, bang. Jadi cakap sedih, menangis. Kan, jasa presiden selama ni mempertahankan Datuk Najib. Wayang kena cantik. Ahli UMNO kat bawah pun meleleh. Yelah, kena pertahankan institusi presiden lah. Bodoh. Betul tak? Bodoh. Korang kalau budak-budak UMNO ni nak beta dengan aku, Amir, bagi tahu, kita debate. Kalau nak cakap pasal UMNO ni, orang lain cakap tak valid. Aku esko pemuda UMNO. Aku mantan esko pemuda UMNO, ada waktu tu. Lawan dengan Zahid, lawan jajaran baru. Aku layak bercakap. Orang lain nak bercakap, belum valid lagi. Ini bercakap, valid. Sebab ada dalam tu. Korang saksi lah. Kan? Kita tahulah game ni. Kita nampak game ni, propaganda ni. Memperbodoh-bodohkan ahli UMNO yang ada ni. Termasuklah dengan tim bosku. Letak jawatan. Betul tak? Rafizi Ramli boleh letak jawatan. Nik Nazmi, Yvonne yang Sabah itu hari letak jawatan. Kalau betul UMNO protes, letak jawatan lah. Tunjukkanlah keberanian tu. Tapi setakat, DAP ni kurang hajar, DAP ni biadab, DAP, alah. Bagi daun sabun.
Pemuda UMNO kalau dia cakap lebih, kau bagi dia sabun je. Kalau dekat Facebook tu, kau bagi je gambar sabun ke, kau tepek je sabun kat dia orang. Lembik. Lepas tu buat duit lah. Kumpul. Zahid dah atur dah. Benda ni, game ni sepak duit. Mana-mana bahagian yang ni, bagi dia duit, bagi dia belanja. Ahli UMNO cawangan tak tahu apa. Ketua-ketua bahagian, ketua pemuda, ni dia dapat lah. Dia dapat duit. Saya tahulah. Ini skop pemuda dululah. Bagi duit supaya tutup mulut. Ini game cantik punya. Tak apalah, kita tunggu Perhimpunan Agung UMNO. So kemuncak tengah marah ni, okey tak apa, kita tunggu PAU. Sampai kat PAU dia pun susun, okey tendang balik. Tak apa, kita tunggu bulan 2. Kita tunggu bulan 2 hari wilayah ni. Kita tunggu pengampunan baru pula. Tunggulah bulan 2 pengampunan. Naik ke? Oh ini apa saya cakap tak ada fakta ke? Hari ni Zahid konon-konon acah nak lawan. Apa Peguam Negara cakap? Apa kenyataan daripada Peguam Negara hari ni? Peguam Negara warning siapa? Come on, senang tengok komen. Peguam Negara warning kat siapa? Hari ni kes tak ada kena-mengena dengan Peguam Negara. Pejabat Peguam Negara keluar kenyataan warning siapa? Warning Zahid Hamidi. Guys, bukan sekadar warning. Kau tengok balik surat tu. Dia tulis yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri ataupun yang berhormat saja. Kau tengok surat tu. Tak ada yang amat berhormat dah. Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri yang amat berhormat. Tak ada dah. Yang berhormat sahaja. Masih tak faham bahasa. Masih tak nampak. So, warning daripada Peguam Negara hari ni untuk siapa? Untuk Zahid. Come on. Jangan percaya, fikirlah. Kalau kau jadi Zahid Hamidi, kau nak melawan lah kononnya Anwar Ibrahim ni. Tapi Peguam Negara dah bagi warning. Kau nak lawan ke? Kau ada 47 kes tau. DNAA. Kau lobby TYT Melaka tak dapat lagi. Kau ada kes DNA, boleh tuduh balik. Kau nak lawan ke? Kau tak lawan. Jadi kat sini pun kepada ahli UMNO, fikirlah. Zahid bukan buat untuk UMNO. Zahid bukan buat untuk Datuk Najib ke, tak ada. Dia untuk diri dia. Dia. Zahid Hamidi tentang diri dia. Dan kepimpinan UMNO hari ni, Anwar Inas untuk Anwar Ibrahim. Itu sebab saya bagi tahu 2023 saya bagi tahu waktu saya comeback. UMNO hari ni UMNO bin Zahid. Faham kan betul? UMNO bin Zahid. Mereka hanya untuk Zahid. Kenapa saya boleh cakap? Sebab saya tahu ada kawan-kawan ini duit lah, duit. Mana-mana bahagian yang lawan, dia sepak duit. Sepak tu bukan pergi tampok lah, campak duit lah, tabur duit. Ini yang berlaku. Duit. UMNO ni dah membusuk sampai ke usus. Tak boleh buat apa dah. Kau tak boleh elak dah. Dah gone case lah. Kalau ada ahli UMNO yang masih kata, oh UMNO pejuang, bang, ginilah Isham Jalil lah Tengok Isham Jalil lah. Isham Jalil ni orang yang baik. Saya bagi tahu dia ni orang yang baik. Dia ni macam budak net pun ada kan. Sebab saya ingat dia ni dalam pejabat Perdana Menteri dulu, dia ni clean lah. Sebab saya tahu geng kartel dalam pejabat Perdana Menteri dulu, saya tahu. Geng-geng menyamun, menyakau dalam pejabat Perdana Menteri, saya tahu. Macam sekarang lah, macam Sam Ketok punya geng ni, saya tahu. Tapi Syam Jalil ni, dia tak ada dalam kumpulan geng penyakau ni. Dia tak ada dalam geng kartel ni. Datuk Najib bagi assign dia untuk jaga Selangor. Dia assign, dia betul-betul jaga Selangor. Kalau kau dengar Syam Jalil cakap ni kan macam mendatar je kan. Itu Syam Jalil. Orang yang baik. Tapi kau tengok macam mana Zahid main game. Tengok kepada ahli UMNO, jangan percaya. Ingat balik. Dia tahu Isham Jalil ni orang Datuk Najib. Okey. Jadi untuk sentimen waktu itu, dia lantik Isham Jalil Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Tinggi tu. Sebab dia tahu ni orang Najib. Dia ni konsisten dengan Datuk Najib. Sebab ramai orang Najib dah lari. Dah tinggal dah lari dah. But Isham Jalil maintain setia dengan Datuk Najib. So dia tarik Isham Jalil jadi Ketua Penerangan UMNO Malaysia. Guys, Isham Jalil dekat bahagian jawatan bukan ada ketua bahagian ke? Bukan. Bukan ketua bahagian ke? Bukan ada jawatan pun.
Tetapi tengok Zahid Hamidi punya nak menipu Ali UMNO ni, terutama penyokong-penyokong Datuk Najib, dia lantik Hisham Jalil orang Najib sebagai ketua penerangan UMNO. Lepas tu apa berlaku? Lepas tu dia buang lah. Apabila dah sampai matlamat, dia buang lah. Ini yang berlaku. Ada setengah-setengah MKT UMNO tu, dia lantik, dia tahu dia ni dengan Datuk Najib. Dia lantik, dia pun ayak bagi projek, lepas tu dia grip. Contoh dah ada dah, saya tak sebut nama dia lah kan, itu pun mangkak jugalah kan. Contoh dah ada dah. This is Zahid Hamidi. Kalau dalam politik ni dia terror lah, so boleh cakap dia terror lah, tapi tak boleh lawan The Grandmaster lah, Tun Mahathir. But untuk mempertahankan kedudukan dia sebagai Presiden UMNO, untuk dia selamatkan diri dia, dia pandai bab ni. Sebab tu hari ni ramai ahli UMNO diperbodohkan. So Hisham Jalil tu orang yang baik, kena buang. Bukan saja kena buang, dia suruh jentera dia bagi tahu Hisham Jalil ni pengkhianat. Bayangkan, Hisham Jalil ni bukannya bersatu ke PAS ke, dia main dengan jentera dia. Hisham Jalil ni pengkhianat. Tak pasal-pasal Hisham Jalil tu, budak baik tu, jadi pengkhianat di mata ahli UMNO. Kenapa? Kerana Zahid lah. Saya tak payah cakap lah, daripada dulu saya dituduh sebagai pengkhianat, pergi mampulah dengan korang kan. Sama tak saya? Siapa punya kerja? Tim Zahid lah ni. Kerana apa? Kerana nakkan penyatuan ummah tu. Ni orang bawa penyatuan ummah lah, Penyatuan Melayu bawa lah non-stop. Daripada zaman Facebook orang tahulah Azri ni bawa Penyatuan Melayu non-stop. Pertahankan kerjasama UMNO PAS bersatu. Tapi dia tuduh apa? Pengkhianat. Tak apalah, tapi nak bagi tahu kepada ahli UMNO, yang khianat korang tu Zahid Hamidi tu dengan puak-puak Anwarinas tu. Itulah pengkhianat yang sebenar. Jadi hari ni kepada ahli UMNO, korang dah tak boleh buat apa dah. Terpulang, nak percaya tak percaya, korang tak boleh buat apa dah. Okey, nak buat apa? Oh, hari ni dah berhimpun pergi mahkamah. Okey, Datuk Najib tak lebih. Aku nak buat apa? Oh, tak apa, kita tunggu pau. Baik kau masuk pada lubang jamban, kau tidur je lah. Bagi tahu lah, apa yang kau nak buat sekarang? Kau nak buat apa? Nak bawa perhimpunan dalam perhimpunan negara UMNO. Sudah bagi tahu tadi, usul no Anwar no DAP pun Zahid boleh langgar. Kau nak buat usul apa? UMNO dah membusuk sampai ke usul, guys. UMNO dah membusuk sampai ke usul. Betul lah, dalam UMNO ni ada yang nak berjuang, betul. Tapi kalau kau nak berjuang dengan UMNO ni alat je. UMNO ni alat semata-mata. Fikir, jangan percaya fikir. UMNO yang asal original 1946 dah diharamkan dah. Zaman Tun Mahathir kan diharamkan kan. Lepas tu Tun Mahathir buat UMNO baru. Sekarang lah yang korang duduk ni. So kalau kata parti UMNO perjuangan orang Melayu, kat mana korang berjuang untuk orang Melayu? Tak ada. Kalau betul kau kata kau berjuang untuk orang Melayu, dah 3 tahun apa kau buat? Tak ada. Baku teh bagi makanan warisan lagi ada dah. Betul tak? Oh, berjuang untuk negara. Apa berjuang untuk negara? Anwar buat perjanjian Anwar Trump ni. Apa kau orang buat? Kau orang sokong. Ahli UMNO sokong. Kau tak buat report polis pun. Tak ada pula kau bertindak. Oh, hari ni ramai turun mahkamah support Datuk Najib. Kau tak buat report polis. Kenapa tak buat report polis perjanjian Anwar Trump tu? Sebab kau orang bodoh. Ahli UMNO, kau orang bodoh. Kau orang tak ada roh perjuangan, tak ada. Bohong. Sebab apa? Kau tak sok dengan parti. Samalah parti-parti lain saya cakap. Kau orang tak sok. Siapa yang tak sok parti ni bodoh. Saya tak sok. Saya tak pernah tak sok dengan parti. Oh, dulu dengan UMNO, aku tak taksub dengan UMNO dulu. Tapi aku lawan PAS kerana PAS bersama dengan Anwar. Aku lawan Tun dulu Tun dengan Anwar Ibrahim. Kalau aku taksub pada parti, apa saja parti buat aku ikut je macam korang lah. Apa presiden buat aku sokong. Tak boleh. So, taksub tu. Baik, kita ni kena ada prinsip lah. Kalau kita orang Melayu, kita nak berjuang untuk agama, bangsa dan negara. Itu sebab saya nak ingat kepada semua, ahli UMNO khususnya, bila Tuan Mahathir buat payung besar Melayu, ini bukan saja-saja buat. Fahamkan betul-betul. Sepanjang korang hidup 5,500 ni,
Pernah tak Tun Mahathir buat payung besar Melayu? Come on. Pernah tak Tun Mahathir buat satu gagasan payung besar Melayu? Tak pernah. This is first time. Kenapa Tun Mahathir buat? Sebab Tun Mahathir dah tahu dah benda ni akan berlaku. Dia tahu UMNO dah melingkup. Tetapi mereka yang nak berjuang demi agama, bangsa dan negara tu ada. Cuma mereka sayang pada parti. Guys, parti tu alat. Itu sebab Tun Mahathir hari ni dia buat payung besar Melayu. Dia nak semua orang Melayu bersatu. Kita nak selamatkan negara. Bukan pasal Datuk Najib je. Kita nak selamatkan negara ni. Negara dah tergadai. Perjanjian Anwar Trump ni lagi 2 hari je ni. Dah tergadai dah. Korang masih tak nampak? Yang mana dengan bosku? Oh, bosku menangis sedih saya tengok apa semua. Yang Anwar gadai negara ni, kau gila apa? Kau tak nampak? Tapi kau nak berjuang. Itulah sebab kenapa hari ni ketepikan ideologi kepartian tu. Kita bersatu. Dan saya nak ingatkan juga, saya tengoklah ada beberapa influencer lah kan. Yelah, kita ni kalau kita bodoh, buat cara kita bodoh. Jangan kita buat-buat pandai. Tun Mahathir buat payung besar Melayu, nak menyatukan semua pemimpin Melayu, orang Melayu. Tapi kalau kau cerita pasal payung besar Melayu, dalam masa sama kau balon parti tu, kau balon parti ni, kau suruh presiden parti tu letak jawatan, kau suruh presiden parti ni tukar. Tapi kau bawa agenda payung besar Melayu, kau cakap. Tun Mahathir tak ajar macam tu. Tun Mahathir tak ajar. Tun Mahathir cakap, kita gerakkan ajak orang Melayu bersatu. Itu yang Tun Mahathir ajar. Tapi bila kau cakap macam itu, bermakna kau pengkhianat lah. Dan saya nak bagi tahu, kalau ada di antara korang ni semua ni yang kata tak apalah, Anwar kalau dia dah dapat taufik dan hidayah, kalau dia kembali ke pangkal jalan, dia bagi balik subsidi rakyat, dia hapuskan tol, kita akan sokong dia. Kepala otak kau. Dah 3 tahun kau tak nampak ke musibat ni? Yang Anwar buat musibat negara ni pada rakyat ni, kau nak bagi dia peluang apanya? Kan kerosakan hari ni kan sebab Anwar Ibrahim. Okeylah, kau kata liwat tak nampak. Okeylah. Ni kerosakan ini yang berlaku ni sebab siapa? Sebab Anwar. Macam mana kau boleh kata bagi dia peluang? Kepala otak kau. Bermakna kau ni kelompok yang khianat lah. Ini saya cakap pengkhianat. Di kalangan kita ni ada pengkhianat. Kalau betul kau cakap payung besar Melayu demi orang Melayu, bermakna no Anwar dah. Dan saya nak ingatkan, Tun Mahathir bagi tahu, sign mati lawan Anwar. Fahamkan betul-betul ni. Sign mati lawan Anwar ni lawan dia. Saya tanya dengan korang, kerosakan negara hari ni sebab siapa? Sebab siapa kerosakan negara hari ni? Bukan sebab Anwar ke? Sebab Anwar Ibrahim lah. Jadi tak boleh bagi peluang. Sebab itu saya ingatkan juga kepada ahli UMNO. Selagi mana engkau bersama dengan Anwar Ibrahim, bermakna engkau bersekongkol, engkau pengkhianat kepada agama, kepada bangsa dan kepada negara ni. Kau orang pengkhianat. Tak ada dawi-dawi dah. Hari ni tak adalah, saya bukan siapa-siapa. But Timor Labot, Timor Labot yang ada 85,000 ni, 308 laporan polis dah buat dah. Sampai hari ni 308 dah ni. Orang lain saya tak tahulah. Tetapi daripada kita je 308 report polis. Kenapa? Sebab kita nak selamatkan negara. Korang? Kenapa tak buat? Perjuangan yang belum selesai, guys. Jadi kepada mereka-mereka lah, kalau betul nak bawa penyatuan Melayu, kita bawa sungguh-sungguh. Bawa penyatuan Melayu ni, kita bawa semua. Tetapi kita tolak Anwar Ibrahim. Tapi Anwar Ibrahim ni pun Melayu juga. Bang, dia pengkhianat. Fahamkan, dia pengkhianat. Engkau tak boleh terima dia. Tapi kalau dia dah dapat taufik dengan hidayah, bang, Taufik Hidayah datang, Taufik Hidayah pun dia balon. Percayalah saya cakap ni. Taufik Hidayah datang, Taufik Hidayah pun dia balon. Dia tak peduli punya, dia balon sungguh-sungguh. This is Anwar Ibrahim. Now, okay, Anwar kat mana sekarang? Mungkin lepas ni kena ban kan.
Anwar kat mana sekarang? Anwar tak ada kat Malaysia. Dah berapa hari dia tak ada kat Malaysia. Dia kat luar negara. Dia ada bagi tahu dia pergi luar negara? Tak. Dia, anak beranak dia, cucu pun semua dia angkut. Kenapa? Dia kat Jepun. Guys, Come on lah saya tak nak cerita lebih-lebih. Kalau join Telegram Tim Walabot, kita boleh borak, kita boleh buka banyak lah. But saya nak bagi mesej kepada Ali UMNO lah. Kalau betul korang kata kau nak tinggalkan kerajaan, kepada Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO penjilat ni. Ni budak-budak penjilat semua ni. Budak-budak Pemuda UMNO semua penjilat. Semua sampah lah pada saya lah kan. Sebab apa? Saya tengok hari ni bersimpang siur dia orang ni. Kita akan bersama belakang presiden. Kita akan... Alah. Rakyat tak bodoh. Ni Ali UMNO. Kalau betul demi keadilan Datuk Najib, protes kepada Anwar Ibrahim, suruh Menteri Kabinet engkau tu letak jawatan. Samsul Nasara 2021 dia letak jawatan menteri tau. Ini dia timbalan menteri je. Dia letak jawatan menteri. Protes kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, hingga menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin letak jawatan sebab dah hilang sokongan. Naik Pak Mael, Ismail Sabri naik. So kenapa sekarang tak boleh buat? Why? Fikirlah, jangan percaya, fikirlah. Apa timbang tara yang kau tak boleh buat? Apa sebab korang tak boleh buat? Why? Korang tak boleh buat hari ni sebab pemimpin UMNO yang ada ni Puak Anwar Inas, dikuasai oleh Anwar Inas. Fahamkan betul-betul. Jadi macam mana kaedah sekarang ni? Apa kita nak buat sekarang? Itu sebab Tun Mahathir buat Payung Besar Melayu. Ini bukan parti politik, ini gagasan payung besar. Kalau betul nak berjuang, kita sama-sama sekarang ini satukan orang Melayu. Itu yang sepatutnya. Bukan suruh kau masuk Perikatan Nasional lah. PAS bersatu-bersatu lah. Kita semua ni selamatkan negara, misi selamatkan negara. Nak apa? Terajang Anwar Ibrahim lah. Nak terajang dia berambus ni. Dia tak tahu malu. Anwar ni muka tak tahu malu. Kenapa tak tahu malu? Sebab dia dah lama tak ada sokongan. Dia caretaker je. So hari ni fikirlah, jangan percaya. Fikirlah apa yang saya sampaikan. Jadi kita masa dah tak banyak guys. Masa dah tak banyak. Kita ada saat-saat getir lah. Minggu ni minggu yang panjang lah. Minggu ni minggu yang panjang. Anwar tak ada. Biasa kalau Anwar tak ada dalam negara ni, akan adalah perkara-perkara pelik yang akan berlaku. Hari ni pun ada perkara pelik yang berlaku lah. Saya yakin lah. Siapa join Telegram Tim Walabot, korang faham lah. Kita jangan masuk perangkap. Kekal tenang. Saya minta kekal tenang, jangan masuk perangkap. Kalau ada sentimen terhadap kaum kan, Cina tenang. Orang Cina pun kena tenang, orang Melayu pun tenang. Samalah sentimen kepada kaum India pun sama juga. Terutama sekali sekarang ini sentimen kepada pihak polis. Saya ingatkan lagi sekali, polis bukan musuh kita. Polis kawan kita. Polis telah diframe, dijadikan kambing hitam oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab ini. Benda dah berlaku dah. Insiden Hulu Tiram tu. Jadi apa pun keadaan, tenang, sabar dan bijaksana. Jangan masuk dalam perangkap. Mereka sedang pasang jerat ni sekarang ni. Sebab ingat Anwar tak ada ni. So dapat info Anwar sampai 29 hari bulan. Lama 29 hari bulan katanya. Bermakna dia ada dekat luar negara lah, pergi Jerman ke apa tak tahulah. Bukan dia saja, ada beberapa lagi lah yang saya tak boleh sebut. But Tim Walabot kita dah buat, ada Tim Walabot tahulah 25 ni Christmas. Kalau kita tengok dalam kalender ni, bila 26 hari bulan je ada je insiden-insiden pelik. 26 hari bulan tsunami Aceh, 26 hari bulan dekat Bali, 26 itu, 26 ini. Jadi saya tak tahulah apa gegaran ke, dia nak buat black op itu ke, dia nak buat force flight itu ke, saya tak tahu. Tetapi saya yakin ada perancangan yang sedang diatur untuk mendapatkan darurat. Sebab sentimen rakyat yang benci dengan Anwar ni terlalu tinggi. Dan dengan keputusan Datuk Najib hari ni, of course lah, banyak orang UMNO akan bising.
Walaupun Zahid cuba main wayang, tetapi of course lah, mereka yang pure UMNO ni yang bising tetap akan bising. Jadi untuk mengelakkan Anwar ni melingkup, Zahid juga melingkup, mungkin mereka akan rancang sesuatu lah. So jangan masuk dalam perangkap, kekal tenang, bijak sana. Saya ingatkan lagi sekali ni, bijak. Hari ni orang Melayu kena bersatu. Orang Cina pun sama juga, orang India pun sama juga. Tetapi kita ni bangsa teras. Parti politik ni nothing. Engkau pernah pergi tak ada siapa-siapa meninggal, engkau pergi kubur? Ada tak? Engkau pernah dengar tak dia talkinkan tu? Pernah tak? Ada dia sebut parti. Ada dia sebut bila kamu besok, bila kamu nanti akan ditanya, kan? Ada dekat ditanya parti apa, ada tak? Tak ada. Tak ada, benda tu tak ada guys. Tak tahulah kalau kau orang pergi talqin ada dengar orang kata pasal parti, dia tanya pasal parti bila nak mati. Setahu saya tak ada. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, agama, dia tak tanya parti mana. Jadi sekarang ni orang Melayu kena bersatu. Dan saya ingatkan lagi sekali, kita nak penyatu orang Melayu, ya, tapi bukan Anwar Ibrahim. Bukan Anwar Ibrahim. Macam saya bagi tahu, kalau kita kenal Anwar Ibrahim, engkau akan lawan dia sungguh-sungguh. Hari ni korang hari ni yang marah dengan Anwar sebab engkau dah kenal Anwar. Tapi engkau kenal sikit je. Tapi kalau engkau tahu siapa Anwar, engkau akan lawan dia sungguh-sungguh. Saya yakin. Tapi bila ada yang antara kita ni kononnya kata lawan Anwar, tolak kerajaan, bawa payung besar, tapi nak bagi Anwar peluang, bukan. Itu bukan side kita. Itu sebab kehendak. Bila kita ada kehendak dalam diri ni, maka itu sebab kita kata, tak apa kalau Anwar dah insaf kembali kepada jalan, kita sokong. Haram sokong Anwar Ibrahim ni. Haram. Said Nabi tak mengaku mak satu hal lah, buat kerosakan yang dia buat ini. Guys, perjanjian Anwar Trump ini gadai kedaulatan negara. Fahamkan betul-betul. Boleh kompromi? Cannot. Tak boleh kompromi. Macam mana kita boleh kata, oh, tak apa, no kompromi kepada Anwar Ibrahim. Jadi itulah saya punya perkongsian malam ni, dengan family day. Nampak? Family day Mak Esah family day lah. Dia dekat homestay ni, kan. Family pun kena jaga juga guys, kan. Mestilah kena jaga. Tak camping belum lagi. Christmas camping. Christmas nak pergi camping lah kot, kan. Dah lama tak masuk Batang Sea. Batang Sea Semenyih. InsyaAllah kot Batang Sea Semenyih. Port baik lah tu Batang Sea Semenyih. Okay, saya buka soalan. Sementara ada masa ni, saya buka soalan. Come on, saya buka soalan. Sila Sekejap buang ingus. Saya buka soalan sambil sokok sebatang. RM5,700. Keputusan bosku sudah ulah. Nanti kan saya upload video dekat dalam Telegram Tiwala Bot yang RM85,000 ni. Senegara sekarang pun Anwar dah gadai. Dah negara ni. Pasal anak jantan tentera ATM, itu kena tengok Cikgu Bat. Itu kena pergi dekat Cikgu Bat, muka buku Cikgu Bat dedah kan. Itu pun skandal juga tu. Itu skandal besar juga. Okay, banyak skandal lah guys. Anwar ni bapak rasuah. Itu pun ada orang kata, kalau dia berubah kita bagi dia peluang. Kau bodoh ke apa? Betul tak? Nak bawa payung besar, bawa payung besar. Tapi kalau bawa payung besar, lepas tu kata bagi peluang dekat Anwar Ibrahim, tu pengkhianat nama dia. Pengkhianat. Ingat saya cakap ni, pengkhianat. Orang yang pengkhianat ni jangan sokong. Dan saya nak bagi tahu juga kepada geng-geng parti politik, terutama Perikatan Nasional lah ni, geng-geng bersatu, geng-geng PAS lah. PAS saya tengok tak ada sangat geng-geng bersatu ni. Payung besar ni bukan nak buat parti politik. Saya dah ulang banyak kali ni.
So kalau korang tak faham juga, korang pun masuk kepala lubang zaman, kau flash. Dan jangan kaitkan tuduh Tun Mahathir pula, kata Tun Mahathir nak jadi Perdana Menteri, Tun Mahathir nak buat parti politik. Tak ada. Saya nak bagi warning juga ni kepada geng-geng bersatu khususnya lah. Sebab saya dah beberapa kali dah explain kadang-kadang kan, tapi tak faham. Sebab ni dia punca sebab ni lah. Dia punca ni kecil je. Punca sebab yang ini kononnya bawa payung besar, tapi dalam masa yang sama dia pergi balon pula presiden parti orang lain. Kan musibat tu. Engkau kalau nak bawa payung besar Melayu, bawa agenda yang Tun Mahathir bawa, engkau bawa lah. Ini kau bawa, lepas tu kau balon presiden parti tu, kau suruh yang ni letak jawatan lah, apa semualah, kepala otak kau. So, ini satu kelompok lah. Lepas tu bagi tahu Anwar ni kita boleh bagi dia peluang. Satu kelompok lagi ni, geng-geng Perikatan Nasional ni, khususnya bersatu ni. Tun Mahathir buat payung besar Melayu ni, nak satukan orang Melayu. Aku berulang kali dah aku cakap ni. Bukan nak buat gagasan untuk buat parti baru ke blok baru ke, tak ada. Dan aku nak bagi tahu, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun tak layak kalau nak satukan orang Melayu. Kena faham betul-betul. Tuan Guru Haji Hadi pun tak layak kalau nak satukan Melayu sekarang ni. Yang layak Mahathir Mohamad sebab dia dah 100 tahun. Jadi kena faham kat situ. Bukanlah nak memperkecilkan Tuan Guru Haji Hadi, Tan Sri Muhyiddin Yassin, tetapi kat situ kau dah nampak dah tak boleh. Jadi sekarang ini kita nak satukan semua ni, nak selamatkan negara ni. Ni bukan pasal parti. Fahamkan betul-betul. Hentikanlah cerita kata dia ni Tun Mahathir semua nak buat M-Block lah, nak buat parti baru. Tak ada parti. Ini gagasan gagasan kita nak satukan orang Melayu. Saya harap cerita ni berhentilah. Jangan ada dendam lah. Kau tak suka dengan kelompok yang satu masalah ni, satu hal lah. Orang Melayu kena bersatu. Orang Melayu mesti bersatu. Wajib bersatu. Okey. Ini melangkaui politik kepartian. Termasuklah ni budak-budak UMNO ni. Yang sekarang tengah nangis pucuk katil ni, yang kena kenceng ni sekarang ni. Ni samalah. Mainlah kita masuk, join. Bukanlah masuk parti. Aku tak suruh kau masuk parti pun. Duduk sama-sama ni, gerakkan nak selamatkan negara. Isu dia selamatkan tanah Melayu ni, tanah air ni, selamatkan dulu. Okey. Kongsi video apa pula? Takkan kau nak minta video edit? Aku tak ada video edit ni. Korang ni pelik-pelik lah korang ni. Salim Kunyit apa cerita rasa? Salim Kunyit ni nantilah, sabarlah. Setengah dengan family ni. Ulas pasal jarum besar. Sabar, jarum besar pun saya akan ulas. Dr. Kemal Saleh tu penjilat kepada Zaid Amidi. Akmal Saleh ni begini guys, saya ulang sekali. Kalau betul UMNO ni marah, protes, suruh menteri dia letak jawatan. Letak jawatan lah. Kalau betul. Kalau setakat tak letak jawatan, kau sembanglah pumbang-pumbang. Termasuklah Akmal Saleh kata, kita nak bawa ke Perhimpunan Agung UMNO, kita kena turun, kita suarakan dalam Perhimpunan Agung UMNO. Dulu seadalah no Anwar, no DAP. Dalam Perhimpunan Agung UMNO, usul dibuat dalam Perhimpunan Agung UMNO. Lalas, cium mulut. Akmal Saleh, takkanlah kau tak percaya, kau percaya pula. Ada komen kata no Anwar, no DAP, no bersatu. Yelah, kan kau bergabung. Kan kau bergabung 2020. Apa mangkuk sangat? UMNO PAS bersatu kan bergabung. Macam mana pula tu? Inilah kita kata, kita ni elok-elok boleh duduk PAS bersatu, UMNO. Kau tak nak. Kau nak duduk dengan DAP, dengan Anwar Ibrahim. Kenapa? Bukan sebab ahli bawah ni, sebab pemimpin korang. Pemimpin UMNO ni dikuasai oleh Anwarinas. Kelompok Anwarinas. Taksub kepada Anwar Ibrahim. Itu sebab sampai sekarang kena kencing tak habis-habis lagi ni. Lepas tu hidup UMNO, kena pertahankan institusi presiden. Institusi presiden kepala bapak kau nya. Samalah Acap Wajdi tu munafik kat tu. Itu pun sama juga Anwarinas. Kelompok Anwarinas. Fahamkan betul-betul. Hari ni siapa kata Anwar boleh bagi dia peluang? Anwarinas lah tu. Itulah kelompok Anwarinas. Sebab dia ada perasaan. Dia masih ada perasaan kepada Anwar Ibrahim. Anwarinas lah tu.
Tu saya cakap, kalau engkau tahu Anwar, engkau tak ada kompromi lah. Engkau tak ada dah, oh kita kena bagi dia peluang, kita tak ada dah. Tapi bila engkau ada benda tu, bermakna engkau Anwarinas. Engkau ada, ini kelompok ni, dalam hati engkau ni, engkau sayang Anwar. Baik kau tonggeng je. Betul tak? Baik kau tonggeng je. Aku nak makan okok ni. Alamak, tak clear lah. Mana Okey. 5,008 ramai ya. Saya nak save video ni. Okey. Soalan. Saya buka soalan. Buka beg kuning. Tak ada beg kuning lah sayang. Saya bukan buat duit. Saya buat lah ni bukan buat duit. Bukan batak gila gift. Ada orang batak gift. Batak gift. Buatlah semata-mata nak dapat gift. Saling ongkang bagi gift. Lepas tu dia kata sejealous. Alah. Kau ramai-ramai pun 1,000 tak sampai. Ramai-ramai pun 1,000 tak sampai. Tengok lagi nak naik lah. Kita isap okok pun naik lagi lah. Salim kunyit. Sir, macam mana Melayu nak bersatu? Macam mana Melayu nak bersatu? Kita kat bawah dah bersatu. Kita kat bawah kan dah bersatu. Ada yang kau bergaduh ke sekarang ni? Kau orang kat bawah ni orang Melayu tak bersatu ke? Kita dah bersatu. Yang berpecah ni kepimpinan ni. Pemimpin yang berpecah. Itu sebab kenapa Tun Mahathir buat payung besar Melayu. Dalam payung besar Melayu tu pemimpin je. Sir pun tak ada dalam tu. Hanya pemimpin. Sebab Tun nak satukan semua. Yang bawah ikut. Apatah lagi atas pagar ni. Saya tak ada parti. Ramai Timur Labot tak ada parti. Kita tak ada parti ni. Kita ikut je. Ikutlah Tun Mahathir. Ikut dia. Habis nak ikut apa? Anwar Ibrahim. Baik kau tadah je. Hai, makin naik 6,000 pula dah. Nak kena ulang balik lah ni. Game UMNO hari ni wayang. Ini UMNO Zahid wayang. Okey. Saya ingatkan sekali. Apa saja Zahid cakap, Akmal Saleh cakap, pemimpin UMNO cakap, bullshit, bohong. Kalau betul mereka nak perjuangkan keadilan Datuk Najib, mereka buat macam 2021. Menteri Kabinet UMNO letak jawatan, bagi tekanan kepada Anwar Ibrahim. Itu baru betul. Tapi kalau setakat pumpang, wayang. Bermakna ahli UMNO akan terus diperbodohkan lah. Clear? Itu jawapan dia. Sebab nak naik 6,000 kan, mesti ada nak tanya kan. Itu je, simple. Sejarah dah membuktikan 2021. Menteri UMNO letak jawatan, Muhyiddin Yassin letak jawatan. Sebab apa? Hilang sokongan. Sekarang pun benda boleh buat. Tapi takkan buat lah. Sebab apa? Pemimpin UMNO Anwar Inas. Gila kuasa. Satu benda yang menarik hari ni tu lah. Bermakna alasan hakim hari ni. So cakap kita kena hormat keputusan mahkamah hari ni. Saya ingat hormati keputusan mahkamah. Itu keputusan mahkamah. Walaupun kita rasa macam benda tu macam kenapa Titah Agung pun dia kata tak ikut perlembagaan. Kita kena ambil benda positif. Apa benda positif dia? Apa benda positif? Kalau Titah Aidendum Al-Sultan Abdullah yang tak dibawa dalam lembaga pengampunan dikatakan tidak sah, tidak berperlembagaan. Bagaimana pula dengan pengampunan Anwar Ibrahim? Sebab pengampunan Anwar Ibrahim tak ikut perlembagaan. Itu lagi tak ikut perlembagaan. Betul tak? Tak ikut perlembagaan. Jadi kita tengok daripada sudut yang positif. Sebab itulah bila Wataya Murti bawa. Saya tahu Wataya Murti ni dia Hindu, dia India. Dulu dia bawa aset apa semua. Guys, semua orang ada sejarah lah guys. Semua orang ada sejarah. Hari ni Tun Mahathir bagi tahu. Dia bagi tahu dekat saya. Tempoh hari Jumaat 2 minggu lepas. Yang kawan jadi kawan, yang lawan jadi kawan. Yang dah kawan ini kita jadi kawan. Matlamat dia nak selamatkan negara. Bukan Melayu je, Cina, India, Sabah, Sarawak, semua. So bila Wataya Murti dah bawa ke mahkamah ni dalam kes
pengampunan Anwar Ibrahim yang tak sah ni, kita kena sokong lah. Sebab tu bila ada yang apa benda, geng apa benda lah, warga asing apa, ini semua bentuk pelacuran Melayu kepala otak kau. Nak selamatkan negara lah. Cerita NGO banyak, gegar sana gegar sini. Adalah satu lah, saya tak ingat NGO tu nama apa kan, tapi dia selalu pergi kacau warga asing lah. Kata ahli ramai. Satu report polis pun tak buat berkenaan dengan perjanjian Anwar Trump. Kenapa? Sebab bahasa Inggeris. Aku pun tak faham bahasa Inggeris, tapi benda ni kan hari ni kan mudah, boleh faham. Takkanlah kau malas nak ambil tahu. Kau tak baca? Kau tak baca lah tu. Cerita gegar NGO ramai pergi serbu warga asing sana. Ini kedaulatan negara, kita nak mengelakkan warga asing. Cerita dia orang lah. Adalah saya tengok video-video kan. Baik bila Anwar buat perjanjian Anwar Trump ni, yang gadai kedaulatan negara, seko haram pun tak ada. Baik dia ke, pemimpin dia ke, NGO dia, budak-budak dia ke, pergi buat report polis. Kenapa? Why? Kau kata nak awal warga asing. Habis ni perjanjian ni reda. Baik kau tadah bagi Anwar. Dapat gift daripada Salim Kongkang. Lupa. Fahmi Reza, konspirasi tak? Sikit. 1 juta dah. Terima kasih Salim Kongkang. Kau tengok Salim Kongkang 1.1 juta Salim Kongkang. Apa lalabot lalabot ke walabot ke apa Salim Kongkang. Kau tak dapat Salim. Aku buat muka kau tu Salim. Abang main tahi dek. Abang main tahi. Okay. Fahmi Reza ni, dia bukan set kita. Kena faham. Okay. Fahmi Reza punya kenyataan ini, dia kritik TMJ. TMJ ni dia pemangku sultan bagi negeri Johor lah. Dia sebab Sultan Johor jadi Yang Agung, jadi pemangku sultan, TMJ lah jadi pemangku. Jadi bila dia kritik TMJ ni, kau baca balik kenyataan dia tu, bermakna ada arahan lah. Siapa arahkan Fahmi Reza ni? Come on. Kita dalam tim Walabot yang 85,000, kita dah bincang benda ni. Saya nak tengok tim Walabot punya komen. Kepada yang tak join tim Walabot, kau tengok tim Walabot punya komen. Nampak tu? Nampak tu? BT tu bapuk tua lah Anwar Ibrahim. Fahmi ni Anwar Ibrahim bela dia. Tapi tengok dia lawan Anwar se. Bang, ni wayang tinggi production. So dia ni Anwar. Fahamkan betul-betul. Kenyataan Fahmi ni, bila dia keluar? 2 hari sebelum pengumuman Kabinet Madanon. Jangan percaya. Kau pergi tengok timeline tu. 2 hari sebelum pengumuman Kabinet Madanon ini, Fahmi bantai TMJ. Ni faham? Ini game besar guys. Besar game ni. Game ni besar. Fahamkan betul-betul game ni besar. Ni game dahsyatnya. Dia ginilah, penyangak dengan penyamun. So penyangak tipu penyamun, penyamun tipu penyangak. Dia jadi macam gitulah hari ni keadaan sebenarnya. Sebab tu macam video terbaru Albert. Dah tengok dah? Kau dah tengok belum video terbaru Albert? Kan Albert bagi tahu Samsul Iskandar dalam lokap sebelah dia. Dia bagi tahu. So ditanya oleh Tuan Rafiq Peguam, ada tak borak-borak dengan Samsul Iskandar? Albert tak nak cakap. But Albert, dia tak bagi tahu apa yang dia borak dengan Samsul Iskandar. But dia bagi tahu, dia tengok Samsul Iskandar, dia tahu Samsul Iskandar tengah down. Dia down. Dan dia bagi tahu Samsul Iskandar ditanam. Nampak tak? Dalam kelompok hari ni, mereka tak peduli. Tu saya cakap, apa tak lagi Harun semua ni? Dia tak peduli pun.
Anwar ni tentang diri dia. Fahamkan betul-betul. Anwar ni tentang diri dia. Dan Farhash. Tu jerung tu Farhash tu. Dia tak peduli pun orang lain. Sam Ketot dikorbankan. Salim Kunyit dikorban. Salim Kunyit tak lama lagi dikorbankan ni. Kena red card Salim Kunyit ni. Kartel punya pendedahan ni. Yes. Salim Kunyit akan dikorbankan. Seorang-seorang akan dikorbankan. Hasbullah Amla akan dikorbankan. Azam Belen nak dikorbankan dah. Siapa nak? Ni Zamri. Zamri yang dalam gambar birthday dengan Salim Kongkang tu. Sekarang dia ada dekat Washington lah. Dia tengah buat satu black op. Nak kenakan Tun Mahathir. Ini guys, tahu kan? Pengarah taktikal SPRM nama Zamri. Itu sekampung dengan Salim Kongkang. Dia sekampung dengan Salim Kongkang. Sekarang ni dah tengah lobby nak jadi pengarah SPRM, nak terajang Azam Belen. Nampak? Ini game dahsyat ni. Dia orang punya kartel ni dahsyat. So sekarang ni ada dekat Washington apa semua ni, dengan CIA, dengan FBI semua ni, nak kenakan Mahathir Mohamad. Nak kenakan Tun. Jangan percaya, fikir balik. Azam Belen kata apa? Kita, Tun Mahathir ada simpan di Switzerland. Ingat tak? Disimpan di UK. Lepas tu, simpan dekat Switzerland balik. Zamri ni lah yang pergi. Ni, ada beberapa nama lagi lah. Saya tak payah sebut lah. Dengan CIA. Sebab apa? Sebab Mahathir Mohamad. Kau kena faham, diorang ni, diorang tak boleh lawan Mahathir Mohamad. Apa yang penting pada mereka adalah tarnish dan bagi satu persepsi yang jahat kepada Mahathir Mohamad. Takkan kau tak nampak? Takkan kau tak nampak apa yang diorang buat selama ni? Ni depan mata kita ni. So, inilah kelompok ni sekarang ni. Azam Belen akan ditanam, red card. Hasbullah Amla akan ditanam, red card. Kelompok yang ni pula ni. Salah satu nama Evo lah. Evo. Kalau dengar lah Evo kan. Evo ni handal juga. Evo ni sekarang ni dengan Farhash ni. Evo ni dalam PDRM lah, dalam polis. Kenal ke Evo siapa? Carilah. Orang nama samaran dia Evo. So dia ni jaga Farhash. Cekang ni. Jaga Farhash. Black op ni banyak Evo punya kerja lah. Tu yang Yusof Rota kena naya kan. Pun dia orang plan juga. Tapi alhamdulillah lah, Allah lindung lagi lah. Setakat ni alhamdulillah lah, Allah jagalah. Ke depan ni pun Allah jagalah. Dia orang punya perancangan nak buat pada ni tak dapat lah. Nama dia Evo. Dalam polis. Cari. Sama lah tu. Ni semua kehendak dalam diri kartel. Tun Mahathir tahu. Ini Malikul Zaman bang. Dia tahulah. It's about time je. Tak boleh buat apa-apa kepada polis yang mangkuk tu. It's about timing. It's about timing. Guys, Tun Mahathir ni 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Kau tak tengok ke betapa aman negara kita ni? 22 tahun dia jadi Perdana Menteri. Kita ni pelbagai kaum. Kau tak tengok ke punya aman negara ni? Siapa punya kerja? Mahathir Mohamad lah. Apa yang Mahathir buat? Dia jaga segenap sudut. Semua maklumat sampai kat dia. MH370. Korang pergi cari kenyataan Tun Mahathir. MH370 ni, awal-awal bila hilang gaib tu, Tun dah buat kenyataan. Seseorang menyembunyikan sesuatu. Pergi baca balik. Korang pergi cari, korang akan dapat jawapan tu. Ni Tun Mahathir lah. Tun Mahathir tak pernah kalah. Fahamkan betul-betul. Relax lah. Sebab tu hari ni bila Tun kata orang Melayu kena bersatu, kita bersatu. Tun Mahathir bagi tahu kena buat report polis kepada Anwar Ibrahim kerana perjanjian Anwar Trump. Pergi buat report. Ikutlah kata orang tua tu. Guys, korang ada 6,900 ni, dia takkan berulang lagi sejarah ni. Fahamkan betul-betul ni. Sejarah hari ni takkan berulang lagi. Fahamkan betul-betul. Episod ini tak ada berulang lagi dah. Habis dah. Kita generasi yang terakhir ni nak defend negara ni.
We are the last defend untuk selamatkan negara ni. We are the last defend. Kita sebahagian daripada sejarah. Bodohlah kita tak nak bersama dengan Mahathir Mohamad ini, yang mana 100 tahun berjuang daripada dulu, kini sampai ke ayat-ayat dia. Bodohlah kita. Now. Bukan besok. Now. Ambil semangat dia tu. Ikut. Apatah lagi kita orang Melayu. Tun ada waktu menentang Malaya Union 1946. Hari ni dia ada waktu menentang Malaya Union 2.0. Kita tak nak ikut. Bodohlah kita. Tiwala bot, kita memang steady lah. Kita akan ikut Tun Mahathir all out lah. Dia tak akan berulang lagi, guys. Kita menuju kepada peradaban barulah. Okey, saya rasa setakat tu lah. Makin naik pula 7,000 dia tak nak lah. Cukup lah tu, dah lah, cukup lah tu kan? But saya nak repub sikit. Hari ni berkenaan dengan titah addendum Datuk Najib. Mahkamah dah buat keputusan. Jadi kita kena akur dengan keputusan mahkamah. Jangan pertikaikan keputusan mahkamah. Kita rasa tak puas hati, kita boleh rasa tak puas hati. But kepada rakyat, semua orang tahu ini game UMNO. UMNO, Zahid, Anwar Ibrahim lah. Jadi kepada ahli UMNO, dia ginilah guys. Zahid tengah main wayang, cuba dapatkan simpati, sokongan. Termasuklah Akmal Saleh, Ketua Pemuda UMNO, seolah-olah macam lawan DAP, lawan Anwar Ibrahim. Ini semua wayang. Jangan percaya wayang. Kalau betul mereka ni nak perjuangkan keadilan untuk Datuk Najib, dia tak bagi menteri wilayah tu. Dia tak bagi menteri wilayah tu kepada DAP. Tapi sebab dia nak pegang lembaga pengampunan bagi kepada DAP supaya UMNO tak terlibat. Lembaga pengampunan Datuk Najib boleh mohon. Sebab sekarang dah keluar suara dah. Datuk Najib tak payah filekan rayuan lagi dah. Minta baru je. Bila minta baru, lembaga pengampunan DAP yang pegang, dia menteri wilayah. DAP tak akan bagi. Jadi ini game Zahid dengan Anwar. Pemimpin UMNO sama juga, sebab kepimpinan UMNO hari ini dikuasai oleh Anwarinas. Kelompok-kelompok Anwar taksub kepada Anwar Ibrahim. Mereka buat untuk Anwar, bukan untuk UMNO, bukan untuk ahli UMNO, bukan untuk orang Melayu. Termasuklah bukan untuk Datuk Najib. Apa tak lagi untuk Datuk Najib? Kita dah bincang benda ni lah. Saya dah cakap berbuih dah. Najib keluar, Zahid melingkup, Anwar melingkup. So mereka kalau boleh nak simpan Najib lagi lama, lagi bagus untuk diri mereka. Jadi kepada ahli UMNO, hari ni kalau betul nak berjuang untuk agama, bangsa dan negara, forget it about UMNO. Kita sama-sama satukan orang Melayu, selamatkan negara. Itu keutamaan hari ni. It's not about parti, bukan parti lagi dah. Selamatkan negara ni. Nak tunggu apa lagi ni? Hari ni tengok ramai pergi mahkamah, kesian Datuk Najib, sedih. Okeylah. Apa tu kau nak nangis bucu katil? Lepas tu Zahid, main wayang apa semua. Lepas tu kau pun nak percaya, okeylah, kita kena pertahankan institusi presiden. Kepala otak kau dah 3 tahun dah ni lah. Cukuplah diperbodohkan. UMNO ni UMNO bin Zahid. Ingat UMNO bin Zahid. Ini bukan UMNO yang berjuang untuk orang Melayu. Tak ada dah. UMNO ni membusuk sampai ke usus. Kau tak boleh repair dah. Beyond the repair. Tak percaya saya cakap, kau tengoklah. Takkan ada menteri UMNO yang sanggup letak jawatan protes berhubung keputusan hari ni. Kita tengok. Sebaliknya, apa yang berlaku, dia akan mainkan sentimen simpati supaya korang ni teruja. Rakyat tak bodoh lah. Ahli UMNO je yang bodoh ni. Guys, ginilah kepada ahli UMNO. Dengan memberikan DAP selaku menteri wilayah kepada DAP Hannah Yoh ni, itu telah mematikan UMNO dan Najib tu sendiri. Fikir, jangan percaya, fikir. Zahid setuju nak bagi menteri wilayah kepada DAP Hannah Yoh ni sebab nak matikan UMNO dan matikan Najib. Zahid tak peduli pun pasal UMNO. Dia tentang diri dia. Tengok hari ni kenyataan Peguam Negara. Apa Peguam Negara cakap? Peguam Negara ugut Zahid. Engkau orang kalau Zahid Hamidi, engkau kalau Zahid Hamidi, sekarang ni kau fikir Najib ke kau fikir diri kau? Cakap dekat aku. Cakap dekat saya. Kalau kau orang Zahid Hamidi, kau letak kau orang Zahid Hamidi lah. Jangan buat muka kepok pula. Engkau Zahid Hamidi, kemunafakan. Engkau fikir Najib ke ataupun kau fikir diri kau? Engkau fikir diri kau lah. Itu yang berlaku. Tapi yang bodohnya ahli UMNO lah. Jadi guys, kepada semua, now misi kita selamatkan negara.
Hari ni kita ada 2 hari lagi untuk kita buat laporan polis berkenaan dengan perjanjian Anwar Trump ni. Draft laporan polis ada, kau pergi cari dekat Telegram Tiwalabot, 85,000 pun ada juga. Tiwalabot saja dah 308 report polis dibuat setakat hari ni. Tiwalabot saja, yang lain saya tak tahulah. But saya memang gerakkan Tiwalabot sebab kita ni bukan siapa-siapa, kita nak berjuang. Nak ikut Tun Mahathir, Penyatuan Orang Melayu melangkaui politik kepatian bersama dengan bantu perjuangan yang belum selesai Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita tak ada pilihan dah hari ni. Semua dituntut untuk berjuang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Win the war, not the battle. Kita going to road final victory ni. Jadi, saya harap semua dapat bersama dalam perjuangan ni. Ingat guys, masa dah tak banyak untuk Anwar Ibrahim. Sikit je lagi. Sabar. Okey semua, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Nanti video saya akan letak dalam Telegram Tiwalabot. Terima kasih yang tak sikit 1.5 juta. Salim kunyit kongkang. Abang main tahi dik.